Desktop Channel. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul dalam satu majlis istimewa Al-Quran Hour yang berlangsung serentak di seluruh dunia. Hari ini, kita bukan sekadar membaca Al-Quran, tetapi juga mengenai menghayati setiap maknanya sebagai pandemi. Untuk pengetahuan para penonton, kami tidak berserangan. Sekarang ini bersama kami Cikgu Atira. Cikgu Atira, mari Cikgu Atira kongsikan sedikit tentang kepentingan program Al-Quran Hour ini kepada murid. Baiklah, dengan program ini yang pertama adalah untuk memupuk budaya membaca Al-Quran dalam kalangan murid SMP. Dan yang kedua, program ini juga adalah untuk membantu murid-murid memahami apakah maksud atau tadabbur ayat-ayat Al-Quran yang kita baca bersama-sama tadi. Terima kasih Cikgu. Soalan ketiga, apakah harapan Cikgu terhadap program ini untuk masa hadapan? Baiklah, saya harap program ini dapat diteruskan supaya murid-murid di DSO khususnya dapat membaca Al-Quran, fasih dalam membaca dan akan rajin untuk membaca bersama-sama dengan rakan-rakan. Baiklah, terima kasih Cikgu atas perkongsian tersebut. Sama. Kita bersama Cikgu Afiq. Cikgu, boleh kongsikan sedikit tentang kepentingan program Quran Hour ini kepada murid-murid? Okey, tentang kepentingan Quran Hour ni, yang pertama ialah kita dapat memberi pencerahan dan petunjuk kepada para pelajar. Yang kedua ialah dapat meningkatkan ibadah tentang pelajar lah. Yang ketiga ialah dapat memantapkan lagi rohani para pelajar, sebab Al-Quran kan merupakan tempat rujukan kan kita, betul tak? So dapat meningkatkan lagi lah kemantapan rohani para pelajar tu lah. Okay. Baik Cikgu, soalan seterusnya ialah apakah harapan Cikgu terhadap program ini di masa hadapan? Harapan saya yang pertama ialah dapat membantu murid-murid membina karakter yang baik. Yang kedua ialah dapat menggalakkan komuniti untuk kita mendekatkan diri dengan membaca Al-Quran. Dan yang ketiga ialah dapat lagi kita memantapkan lagi ilmu atau bacaan kita dalam Al-Quran ni lah. Alright, terima kasih Cikgu. Okay. Apa perasaan awak tentang program Quran Hour? Saya rasa program ni patut dilanjutkan kerana ia dapat meningkatkan bacaan murid-murid yang masih membaca Iqra. Alright. Soalan seterusnya, apa kelebihan yang awak dapat dalam program Quran Hour? Saya dapat lebih fasih membaca Al-Quran dan dapat membanyakkan baca Al-Quran. Awak setelah menyertai program Al-Quran Hour ini? Saya berasa amat bangga sebab sekolah dapat menganjurkan program ini, iaitu Al-Quran Hour, kerana ia dapat membantu rakan-rakan saya dalam membaiki cara membaca Al-Quran, dapat belajar tajwid dan macam-macam lagi tentang bidang Al-Quran. Okey, terima kasih.